Okay guys, hari ni kita buat 80 pieces je, tu je lah yang sempat mak buat. 80 pieces je. So jom kita jumpa di Sungai Pasir. Okay, so ada juga yang dah menunggu dah. Ada yang dah menunggu. So jom kita suruh-suruh. So tempat lagi buka, orang dah serbu dah guys. Ada dah berapa bekas dah, ada dekat 10 bekas dah ni. Ada 7, 8. Ni semua orang punya. Ni kita nak pergi rana sekejap lagi. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Ada okey dek? So guys, seperti biasalah, dekat tempat location dekat dengan bomba. Bomba Sungai Besi. Adik ni lepas balik sekolah. Lepas balik sekolah tu datang mau beli kek tau. Budak adik balik sekolah. Okay, so dekat dengan Hero guys, dekat dengan Hero Sungai Besi. Balik yang tanya lagi berkata dengan Hero Sungai Besi. Sebelah ada Lok Ching. Abang sate tak buka lagi. Betul tak ada Lok Ching kalau korang nak Lok Ching boleh. Hari ni kita tak buat banyak, 80 je. Semalam 100, hari ni 80. Semalam 102, hari ni 80 bekas je. Yang tu pun dah ada untuk nak rana punya. Nampak tak? Siapa nak rana area KL bagi tahu Ayu tau, DM dekat IG. Jangan, sebab tadi ada letak kat story nombor telefon tapi tak boleh. Kena delete. So kalau korang nak datang je kat Sungai Besi, berdekatan dengan bomba Sungai Besi, berdekatan dengan Hero, berdekatan dengan medan selera baru dekat Sungai Besi. So kalau korang nak kek coklat moist by mak kita, Ros Mawar Berduri X Ayu Kepo gitu. Semput aku. Kita buka sampai habis kita tutup tau. Mana yang semalam datang yang tengok kedai tutup, kita tutup awal semalam. So siapa nak cepat tau, dekat area Sungai Besi.